Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan Abi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kamu. Teng 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 teng. Lemang ketupat semua telah terhidang untuk dijamu pada tetamu yang datang. Ha, ayat sambung. Kuih dan muih beraneka macam, pandanglah jangan hanya dimakan. Macam lain sangat je lagu raya-raya ni. Macam mana nak makan kuih muih tak pandang pula? Entahlah, asalkan raya. Abi, tadi dah pergi solat raya Aidilfitri. Lepas ni nak pergi mana pula? Hari ni kan hari raya. Jadi Abi nak bawa ayah pergi beraya rumah saudara mara, rumah jiran-jiran. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap ya. Ayah, ada kawan datang beraya tu. Assalamualaikum, kami datang nak raya. Pakcik, nak duduk raya pakcik? Kamu semua ni anak Pak Mat Tempe kan? Boleh-boleh silakan. Mak ayah tak datang sekali ke? Ya pakcik, saya Sakinah. Ni adik saya, Mawadah dan Rahman. Ayah yang suruh saya datang bawa adik-adik ni jalan beraya. Dia ada tetamu kat rumah. Ya, jemput masuk semua. Selamat Hari Raya. Okey, kamu semua duduk dulu. Pakcik nak pergi dapur kejap buat air. Abi, tadi Abi kata kita nak keluar beraya. Tak apa ke dia orang datang raya rumah kita sekarang? Boleh je. Kita raikan tetamu dulu. Nanti lepas dia orang balik, kita keluarlah. Kenapa ayah macam gelisah je? Jom kita keluar. Tak elok biarkan tetamu macam tu. Pakcik, nak password wifi? Alah, dah buat air ke? Saya nak duduk raya je pakcik. Kuih ni tak sedap lah. Mesti beli kat kedai RM2 kan? Raya ni perabot rumah tak tukar ke? Dah berapa episod sama je. Apa kata kita minum dulu, makan-makan kuih raya sambil sembang-sembang. Lepas tu dapat duit raya. Awak, duit raya mana boleh paksa-paksa lah. Lagipun, semalam Abi saya kata tu dikira sunat untuk bersedekah je. Tak wajib pun. Dalam gambar keluarga ni ada 3 orang. Mana mak awak? Awak tak ada mak Wadah, kenapa cakap macam tu? Adik tanya je. Umi, ayah rindu Umi. Pakcik, kami minta maaf. Tak apa, pakcik maafkan. Boleh pakcik tanya, ini rumah pertama ke yang kamu semua datang beraya? Pakcik, yang ni rumah pertama. Kalau macam tu, pakcik nak minta izin. Nak tegur kamu semua tentang adab-adab di hari raya. Elok juga dapat tambah ilmu. Pakcik, ayah macam mana? Jom ikut pakcik. Kita pergi pujuk ayah, minta maaf dengan dia. InsyaAllah, ayah okey je tu. Umi, ayah rindu Umi. Ayah nak sangat berasa beraya dengan Umi. Assalamualaikum ayah. Meh keluar kejap sayang. Tetamu kita nak jumpa ni. Waalaikumsalam. Okey Abi. Ayah dan Abi ayah,
Sakinah, Mawaddah dan Rahman nak minta maaf. Kami banyak buat silap masa datang beraya ni. Tak apa. Ayah maafkan. Ni kan hari raya. Abi pesan kena selalu maafkan orang. Bukan masa raya je. Okey, semua dah berbaik-baik. Jom kita kembali ke ruang tamu. Pakcik nak kongsikan adab-adab beraya sambil makan kuih raya di hari raya. Jom! Adab-adab hari raya Aidilfitri. Banyakkan takbir, tasbih dan tahmid. Banyakkan mengingati Allah sebagai tanda mensyukuri nikmat kurniaannya. Kita kan dah berjaya berpuasa dan akan menyambut kemenangan di pagi Syawal. Takbir pada hari raya merupakan perkara yang disunatkan berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud supaya kamu cukupkan bilangan puasa, supaya kamu mengagungkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Mandi sunat hari raya, pakai pakaian terbaik dan berwangi-wangian. Mula-mula kita mandi dulu kerana ia adalah sunnah. Bab pakaian, ramai yang salah faham. Memakai pakaian yang indah tak semestinya bermaksud wajib pakaian baru. Ia bermaksud memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kita juga digalakkan memakai wangi-wangian, tapi tak boleh berlebihan tau, khususnya kaum wanita. Alas perut sebelum solat sunat Aidilfitri. Sebelum pergi solat sunat Aidilfitri, makan dulu sikit. Sunnahnya, Nabi makan kurma 3 biji sebelum menuju ke tempat solat hari raya atau makan makanan lain. Dah selesai solat, baru kita sambung makan makanan berat. Sunat pergi ke masjid dan balik semula melalui jalan yang lain. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, Nabi SAW melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan balik pada hari raya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sunat mengucapkan tahniah dan doa antara satu sama lain. Hal ini berdasarkan hadis wasilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Aku bertemu Rasulullah SAW pada pagi hari raya seraya mengucapkan kepada baginda, Taqabbalallahu minna wa minkum, yakni semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kamu. Lalu baginda menjawab, ya, Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kamu. Tidak meminta-minta duit raya. Kita pergi beraya, niat ziarah dan rapatkan hubungan. Bukan sebab nak duit raya. Tapi kalau orang bagi, syukur Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih dan jangan merungut. Hormati barang-barang orang yang diziarahi. Bila tuan rumah cakap buat macam rumah sendiri, tu bukan alasan main suka hati sampai rosakkan barang orang. Kat rumah sendiri pun kita tak buat sesuka hati kan? Tidak memaksa orang menerima tetamu. Masa pergi beraya, cukup bagi salam 3 kali dan minta izin nak masuk. Kalau tak ada jawapan atau tuan rumah tak sedia terima tetamu, balik je dulu. Menjaga batas pergaulan. Ini kesilapan paling biasa dilakukan. Pastikan dengan siapa kita boleh salam dan dengan siapa kita tak boleh salam, walaupun saudara rapat daripada kecil. Meraihkan tetamu dan tuan rumah. Masa raya ni lah kita nak bersilaturahim dan santuni semua orang. Jangan hanya buat hal sendiri, contohnya main telefon. Sentiasa menjaga solat. Raya-raya juga, tapi jangan sampai pergi beraya sampai lupa untuk menunaikan solat pada waktunya. Berpakaian menutup aurat. Pastikan berhias mengikut syariat Islam. Jangan sampai tidak menutup aurat atau bersolek secara berlebihan. Elakkan ziarah terlalu lama. Elakkan datang beraya terlalu lama. Sampai mengganggu waktu tuan rumah nak rehat dan menerima tetamu lain. Ayah nak tambah lagi satu. Jangan sambung dosa atau perkara buruk yang dibuat sebelum Ramadan.
Ya, betul tu. Contohnya kalau masa bulan puasa kita tak cakap kasar. Dah masuk raya ni jangan buat balik pula. Tinggalkan semua tabiat buruk tu. Kita buat baik sebab Allah suruh kan. Bukan sempena Ramadan je. Jom kita raya ikut ajaran Islam. Barulah Allah sayang. InsyaAllah kami semua akan ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Jom kita sambung beraya. Jom. Tambah nasi. Elok-elok beraya tu. Kirim salam dekat Abah. Okey pakcik. InsyaAllah. Ayah okey ke? Ayah rindu Umi. Sabarlah ayah. Kita hanya mampu merancang. Tapi... Abi, Ayah nak melawat Umi. Okey sayang. Jom kita pergi. Assalamualaikum ya ahla kubur. Alhamdulillah. Kita dah sampai. Umi. Assalamualaikum Umi. Ayah rindu nak beraya dengan Umi. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kesiannya anak Umi. Nanti habis kerja Umi balik ya nak. Subuh tadi kan ada kecemasan. Umi kan doktor. Umi pun kenalah berkorban tolong rawat orang sakit hari ni. Tak apa Umi. Ayah faham. Ni Abi bawa ayam lawat. Dia rindu sangat nak beraya dengan Umi. Sambil-sambil tu saya ada bawakan makanan raya untuk awak dan staf-staf yang kerja hari ni. Selamat Hari Raya Abi dan Umi. Selamat Hari Raya ayah sayang. Jom kita selfie raya ramai-ramai. Jom. Kami semua mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.